Wahai cermin ajaib, siapakah yang paling kacak di antara semua kacang? Cih, perasan kacak konon. Hai kawan-kawan. Hai adik-adik, seronok tak episod kacang kali ni? Kesian Dul kan? Tapi seronok juga dapat mengembara ke dimensi lain dengan cermin ajaib. Ha, itu Pondol. Gosip apa tu kawan-kawan? Bukanlah, ni cerita pasal Kedai makan Upin Ini adalah Oh, pengembaraan yang seronok tapi menakutkan. Kenapa pula Dul? Yelah, semua orang jadi lain, termasuk aku. Berubah perangai pula tu. tahu pun. Jadikan ia satu iktibar. Jadi diri sendiri lagi bagus. Maksudnya, jujurlah. Betul. Lagi satu, hormatilah kawan-kawan dan semua orang. Jangan buli, tak baik tau. Tak kena aku. Masing-masing tahu keburukan dan kebaikan dari apa yang berlaku. Baiklah kawan-kawan, setakat ini saja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Bye! Bye. Wadi.